Anugerah Screen 2012 kembali menghangatkan industri hiburan tanah air dengan tema yang lebih menarik tahun ini, Selami Dunia Fantasi. Hari ini bertuah saya kerana dapat bertemu dengan primadona filem Malaysia, Era Fazira. Apa khabar Kak Era? Baik, Alhamdulillah. Okay, kalau tahun lepas Tanggul Beracun, tahun ini Parut Asyikin. Jadi bagaimanakah perasaan Kak Era tercalon buat kali kedua tahun ini? Sangat berbesar hatilah, tetapi antara masuk atau tidak dalam top 5 tu, itu terpulang pada rezeki. Excited tak nak hadiri Anugerah Screen nanti? Memang daripada dulu pun ni sekarang ni Tasha dah dalam bidang ni, memang Tasha orang kata memang excited. Kita doakan yang terbaik untuk Tasha Sheila agar beliau terus maju dalam industri ini. Bahang dan kehangatan Anugerah Screen 2012 semakin dirasai. Karya manakah yang akan diangkat menjadi filem dan drama terbaik? Temui saya dia 9 November 2012 di Kapet Merah Anugerah Screen 2012.